Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Adi Haikal bin Mat Zaidi, kad matriks KAD 241207069 dari Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak Semester 5. Hari ini saya akan membentangkan tajuk definisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah ialah golongan umat Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli Sunnah wal Jamaah juga ialah pegangan akidah umat Islam yang berpandukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat baginda tanpa menyimpang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sudut bahasa, Ahli Sunnah wal Jamaah bermaksud golongan atau jalan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud kumpulan yang bersatu di atas kebenaran. Dari sudut istilah, Ahli Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang berpegang kepada akidah, syariat dan akhlak berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah serta Ijma' dan mengikuti jalan para salaf as-sahih. Ahli Sunnah wal Jamaah juga ialah golongan umat Islam yang berpegang kepada akidah yang diasaskan oleh Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah berpandukan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' serta mengikut manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dalam konteks pembelajaran di Malaysia, kedua-dua aliran ini merupakan dua mazhab. Pertama, akidah yang diterima dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuran Irwanis binti Jupri, nombor matriks KAD 241207077. Hari ini saya akan membentangkan topik tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi saya akan terangkan tentang aliran Al-Asy'ariyah. Okey, pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan aliran Al-Asy'ariyah? Aliran Al-Asy'ariyah ini ialah salah satu aliran akidah dalam Ahli Sunnah wal Jamaah yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapa pula Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini? Okey. Beliau adalah seorang tokoh yang mempertahankan akidah Islam daripada fahaman yang menyeleweng. Aliran ini menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama untuk menentukan perkara-perkara akidah. Contohnya, kita ni mempercayai bahawa Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha besar. Semua itu daripada dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis, bukannya semata-mata daripada pendapat manusia sahaja. Majoriti di Malaysia, umat Islam mengamalkan aliran Al-Asy'ariyah. Sebab tu, apa yang kita belajar dalam subjek pendidikan Islam itu semua berpandukan akidah Al-Asy'ariyah. Okey, seterusnya pegangan utama aliran Al-Asy'ariyah. Yang pertama ialah beriman kepada syurga, neraka dan alam kubur. Contohnya seperti kita ni tak pernah nampak pun syurga, neraka, alam kubur, tapi kita mempercayainya. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran ada sebut tentang syurga, neraka dan alam kubur. Okey, pegangan yang kedua ialah Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran ialah firman ataupun kalam Allah, bukannya seperti manusia ataupun makhluk lain. Makhluk lain dengan manusia tu adalah ciptaan. Okey, yang ketiga ialah mengisbatkan sifat Allah tanpa menyerupai manusia. Maksudnya kat sini Allah juga maha melihat, maha mendengar, tapi tak sama dengan manusia. Cara Allah melihat, cara Allah mendengar tak sama dengan manusia. Okey, pegangan yang terakhir ialah setiap mukmin yang melakukan maksiat masih dianggap beriman, kecuali kalau dia menghalalkan apa yang dia buat tu. Okey, contohnya dia ni tak sengaja tinggalkan solat ataupun lakukan dosa, tapi dia still lagi dianggap beriman. Tapi dia kena bertaubat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sajdahan Kamuji. Nombor kad matrik saya ialah KAD 241207079, kos Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Tentang Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Yang pertama, negara Malaysia telah menggunakan mazhab Al-Asy'ariyah, iaitu daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua ialah aliran Asy'ariyah, iaitu aliran Asy'ariyah yang telah memasuki dalam
tanah Melayu kita pada abad ke-5. Seterusnya ialah bukti pegangan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah di negara Malaysia. Yang pertama ialah pegangan dan amalan masyarakat. Hal ini kerana aliran Asy'ariyah ini telah berkembang sejak kedatangannya Islam di tanah Melayu kita. Oleh sebab itu, aliran Asy'ariyah bagi Ahli Sunnah wal Jamaah telah menjadi satu amalan bagi masyarakat kita sejaknya pada abad 5 tahun. Yang kedua ialah pengajian dan pendidikan. Di dalam Malaysia terdapatnya sekolah, universiti, pondok dan madrasah serta pengajian akidah ini terdapatnya mereka menggunakan kitab-kitab yang menggunakan aliran Asy'ariyah. Yang pertama ialah kitab Faidah Al-Faraid. Yang kedua, kitab Matan Jawharah Al-Tauhid. Yang ketiga ialah Akidah Al-Awam. Dan kitab-kitab ini telah menunjukkan bahawanya Ahli Sunnah wal Jamaah telah menerapkan secara berluasa dalam sistem pendidikan Islam di negara kita. Yang ketiga ialah pentadbiran dan penguatkuasa undang-undang. Hal ini kerana terdapatnya badan autoriti Islam di Malaysia memainkan peranan sangat penting memastikan umat Islam di negara Malaysia mengikut pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Selain itu juga, mereka juga telah mengeluarkan panduan serta fahaman untuk mengelakkan berlakunya perpecahan belah antara umat Islam di negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Kristina binti Hari Rizal. Hari ini saya akan membentangkan tentang fenomena pemakaian Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Fenomena yang pertama ialah kemunculan aliran Salafi Wahabi dalam masyarakat di Malaysia. Aliran Salafi Wahabi ini lebih fokus pada ajaran Islam yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Faktor kemunculan yang pertama ialah melalui pendidikan di Timur Tengah. Pelajar Malaysia yang belajar di Arab Saudi membawa pulang ajaran ini ke Malaysia. Penyebaran melalui media sosial, ceramah, majalah, buku. Seterusnya, asal-usul aliran Salafi Wahabi ini berasal dari kawasan Arab Saudi yang bernama Najd pada abad ke-18 yang diasaskan oleh Ibnu Abdul Al-Wahhab untuk menyuruh umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang benar, iaitu berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu, aliran ini menekankan tauhid yang ketat untuk menolak sebarang ajaran yang menyesatkan masyarakat di Malaysia. Fenomena yang kedua ialah penyebaran fahaman Islam liberal dan pluralisme agama. Adakah anda tahu apa itu Islam liberal dan pluralisme agama? Islam liberal ialah mentafsir ajaran Islam dengan lebih bebas menggunakan pemikiran moden. Pluralisme agama pula ialah menganggap semua agama adalah benar dan sama dan membawa kepada kebenaran. Era globalisasi ini terdapat banyak pluralisme agama dan Islam liberal tersebar melalui media sosial. Demikian, masyarakat di Malaysia akan mudah salah faham tentang ajaran Islam dan hukum hakam Islam di Malaysia. Seterusnya, kita pergi kepada berlaku kekeliruan dalam kalangan umat Islam tentang ajaran Islam yang sebenar. Kekeliruan ini berlaku apabila terdapat masyarakat Malaysia iaitu netizen menyebarkan fakta yang tidak sahih tentang ajaran Islam di media sosial. Hal ini akan berlakunya kesalahfahaman tentang ajaran Islam. Oleh itu, kita perlulah berpegang pada ajaran yang benar
dan pegangan yang benar, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Hadis dan ulama yang kita boleh dipercayai. Masalah seterusnya ialah perpecahan dan ketidakharmonian dalam masyarakat Islam. Hal ini berlaku apabila berbeza pandangan di media sosial tidak pandai diuruskan dengan baik. Maksud saya, masyarakat yang tak pandai uruskan. Contohnya, selalu berlakunya pergaduhan dalam ruang komentar tentang hukum hiburan muzik. Kesannya, masyarakat Islam akan berpecah baul. Oleh itu, kita perlu menghormati berbeza pandangan orang lain. Seterusnya, kita pergi kepada cabaran. Cabaran yang pertama ialah mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada pengaruh fahaman yang bercanggah. Kita sebagai umat Islam perlulah mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan mendalami ilmu agama. Macam mana kita nak mendalami ilmu agama? Kita perlu pergi ke majlis ilmu agama dan mempelajari tentang Islam lebih mendalam. Hal ini kita dapat mengurangkan ajaran Islam yang bercanggah seperti pluralisme agama, Islam liberal dan ajaran sesat. Yang dua ni tadi saya dah terangkan pada awal-awal. Akhir sekali, mengekalkan perpaduan umat Islam walaupun perbezaan pandangan. Kita sebagai umat Islam perlulah mengekalkan perpaduan umat Islam walaupun kita ada perbezaan pandangan. Oleh itu, kita perlulah menghormati perbezaan pandangan orang lain. Sebaliknya, kita perlulah mengutamakan persaudaraan antara umat Islam. Itu sahaja pembentangan saya untuk fenomena pemakaian Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia Huda Mutiamsani, nombor matriks KID 26040104. Hari ini saya akan menerangkan tentang konsep wasatiyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Konsep wasatiyah dari segi bahasa ialah pendekatan dan kesederhanaan, manakala dari segi istilah pula ialah mencapai sifat-sifat mahmudah yang terbit daripada kedudukan syariat Allah dalam kesederhanaan, kebaikan, keinsafan dan ketinggian. Menjadi penghulu segala umat, menjadi saksi ke atas mereka pada hari akhirat. Bagi tujuan utama konsep wasatiyah, yang pertama ialah menyelesaikan permasalahan dan perbezaan umat Islam yang terutama dalam isu akidah dan kepelbagaian mazhab. Ia mengajar umat Islam supaya tidak terlalu keras dalam hukum, contohnya dalam memahami akidah, mengambil pendekatan antara penggunaan akal dengan berpandukan Al-Quran serta hadis. Yang kedua pula ialah mewujudkan kesederhanaan serta keseimbangan dalam kehidupan, iaitu dalam akidah, pemikiran dan amalan supaya tidak melampau. Bertujuan membentuk umat Islam yang berakhlak mulia. Konsep ini menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat serta dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Bagi konsep Ahli Sunnah wal Jamaah pula, yang pertama ialah mengambil jalan sederhana, tidak terlalu melampau dan tidak terlalu longgar dalam akidah. Mereka tidak terlalu bebas sehingga mengabaikan hukum agama, contohnya berpakaian menutup aurat tanpa menghina orang lain. Yang kedua pula ialah berpegang pada Al-Quran dan hadis, tidak melebihi batas syariat dalam memahami akidah. Ahli Sunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai panduan utama dalam kehidupan. Segala pegangan dan amalan mestilah berdasarkan ajaran Islam yang sebenar. Contohnya menjaga amalan, menjaga akhlak dan hubungan sesama manusia supaya tidak muncul golongan Mu'tazilah, iaitu golongan yang menggunakan logik akal secara berlebihan. Bagi ciri-ciri yang umat yang mengamalkan Islam secara adil, iaitu wasatiyah, yang pertama ialah berakhlak mulia, amanah, sabar, bertanggungjawab bagi membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Sebagai contohnya, amanah dalam menjalankan tugas. Yang kedua pula ialah berpegang teguh pada Al-Quran, hadis dengan menjadikan ajaran Islam sebagai panduan kehidupan. Tidak terlalu mengikut hawa nafsu atau pendapat sendiri semata-mata. Wasatiyah dalam menghadapi perbezaan. Yang pertama, pandangan Syahid Imam Hasan Al-Banna mengenai sifat Allah bersifat wasatiyah. Masuk dekat sini, Imam Hasan Al-Banna menekankan pendekatan sederhana dalam memahami isu sifat-sifat Allah.
beliau mengelakkan sikap terlalu litera sehingga menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan pada masa yang sama, mengelakkan penolakan terhadap nas Al-Quran dan hadis. Pendekatan ini membantu umat Islam mengekalkan akidah yang seimbang serta mengelakkan perpecahan. Yang kedua, isu Salafi Wahabi yang melanda umat Islam di Malaysia menjadi satu polemik berpanjangan. Masuk dekat sini, perbezaan pandangan antara aliran Salafi Wahabi dan pegangan tradisional masyarakat Islam di Malaysia telah menimbulkan perdebatan yang berpanjangan. Perbezaan ini sering melibatkan isu akidah dan amalan ibadah. Oleh itu, konsep wasatiyah diperlukan supaya perbincangan dilakukan secara ilmiah, beradab dan tidak menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, pendekatan tasamuh tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya. Tasamuh bermaksud toleransi atau sikap bertolak ansur. Namun, toleransi perlu mempunyai batas yang ditetapkan oleh syariat. Umat Islam tidak boleh bertoleransi dalam perkara yang bercanggah dengan prinsip asas akidah dan hukum Islam. Oleh itu, tasamuh hendaklah diamalkan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Yang keempat, pendekatan kasih sayang perlu diamalkan dalam menghadapi perbezaan pendapat. Masuk dekat sini, perbezaan pandangan adalah perkara biasa dalam kehidupan. Dalam menghadapi perbezaan tersebut, umat Islam perlu mengutamakan kasih sayang, hormat menghormati dan menjaga ukhuwah. Sikap ini dapat mengelakkan perselisihan daripada menjadi perpecahan. Kesimpulan, secara keseluruhannya, amalan berakidah di Malaysia sejak lama adalah berlandaskan Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu aliran Asy'ariyah. Memandangkan masyarakat telah selesa dengan amalan sedia ada, kemunculan fahaman luar yang bercanggah dengan mudah akan mengundangkan konflik sosial dan kekeliruan akidah. Oleh itu, kita mestilah mengamalkan konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan secara menyeluruh sebagai penyelesaian utama untuk menghalang isu ini berlaku dan mengekalkan keamanan negara. Akhir sekali, bagi pendapat kami, Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan pegangan yang sangat penting di Malaysia kerana menjadi panduan umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara sederhana, seimbang dan berlandaskan Al-Quran serta As-Sunnah. Pegangan ini juga membantu mewujudkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat Islam.